Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, sekarang ni saya masih di masjid, baru lepas solat solat Aidilfitri. Okey, kita orang dah balik. Pagi ni kita orang jalan kaki je. Dekat sini kita orang berpisah dan saya seorang ikut jalan tar je lah. Tu sekolah. Jadi saya ikut jalan tar je. Saya ikut jalan tar ni, saya nak ambil jalan dekat sikit lah dari rumah kita orang. Kalau saya lalu dekat kampung tadi, mungkin laluan kampung tu lambat sikit saya dah sampai rumah. Jadi saya ikut jalan tar ni. Lagi-lagi cuaca macam ni lah. Dia tak panas sangat. Tapi kalau cuaca dia panas, janganlah ikut jalan tar, jalan kaki ke rumah kita orang. Memang panas gila. Pagi ni pun hujan sikit. Hujan tak banyak lah, sikit je. Dia nak basahkan tanah je. Nak bagi licin kita berjalan. Tengok tu, sikit-sikit je basah dia. Okey, saya dah sampai rumah. Okey, tu dia rumah kita. Teratak kecil kita orang. Sebelum kita nak melanggar ataupun nak menziarahi keluarga, saudara, rakan-rakan kita makan dahulu. Dan ini dia untuk pagi ni. Ketupat pandan dengan ketupat biasa. Lepas tu ada kari ayam dan daging kicap. Untuk lemang kita orang tak ada. Ini adalah tahun pertama saya masak di rumah kita orang sendiri. Yang paling saya suka tu daging kicap tu, daging hitam. Okey, selesai dah kita makan. Macam ni je lah meja saya untuk hari raya kali ni. Dia lalu pula budak ni. Simple je. Saya dengan kakak dah siap. Saya nak cuba tripod yang terbaru saya beli yang boleh detect kita punya muka tu. Tu saya nak cuba ni. Sementara tunggu ayah dengan adik dia bersiap. Kita cuba duduk-duduk dulu santai-santai menunggu ayah dia orang dengan adik dia bersiap. Cek-cek dulu, takut handphone lupa ke tripod. Saya buat video ni lepas tu saya nak masukkan ke dalam YouTube, lain pula masalah. Tak tahu nak macam mana. Tiap kali buat video, lain dia hilang dari radar dia. Saya cakap, kenapa masa saya nak buat vlog sentiasa tak ada, kecewa pun ada jugalah. Untuk video ni saya cantumkan hari raya pertama dengan hari raya kedua. Sebab saya tak banyak video, saya masih rasa malu-malu. Tak tahulah macam mana nak buang malu ni. Takut juga privasi orang lain. Jadi yang mana saya boleh ambil je lah. Semoga korang suka dengan video saya. Semoga korang faham dengan percakapan saya ni. Sebab bahasa Melayu saya gagal. Okey, kita masih menunggu anak bujang saya dengan ayah dia tak siap-siap lagi ni. Kita dah nak jalan. Jom ikuti terus video kita orang walaupun masih kurang menarik. Semoga tak ada yang bosan menengok. Busus. Op. Mama ni. Ya je. Mana nak? Meme juga dia kepala halal. Meme juga dia kepala halal. Cakap apa? Belum. Ayo, tiap. Ipo. Okey, ni hari raya kedua.
Hari raya pertama tu kita dah pergi rumah mak mentua kita, rumah mak saya juga. Tapi saya tak buat video. Untuk hari raya kedua ni kita pergi yang mana semalam kita tak sempat nak singgah disebabkan kekangan masa. Macam mana lah nak cukup masa? Kalau satu rumah je 2-3 jam kita orang duduk, dah lama kan tak berkumpul macam tu. Bila kita dah berkumpul jadi ambil masa yang lama. Dan hari ni kita jalan lagi. Semalam satu rumah 1 jam, satu rumah 1 jam 2 jam. Macam mana lah masa tu nak cukup? Rumah kedua. Tadi tak sempat nak ambil gambar, ambil video. Oh ya, ramai orang. Okey, sampai di sini jelah video kita dan ini rumah terakhir yang kita pergi untuk hari raya kedua ni. Semoga korang suka dengan perkongsian saya. Terima kasih kepada yang dah menonton video saya. Sampai kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.